Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersua kita kembali. Minggu ni Cik nak tunjuk meja kawan Cik buat untuk Cik senang untuk guna laptop dengan printer lah. Kalau mana-mana nak order, Cik akan letak nombor telefon Roger je. Macam-macam yang boleh buat, insyaAllah. Lepas tu nampak pelak tu asal nenek dia panjang. Yang baharuan ni kita tengok jagoan macam nak buat. Okey. Jadi nak tukar wayar plug ni wayar plug dia pendek, jadi nak tukar kepada wayar panjang sikit sebab tak sapa. Jangan nak tahu beri, tapi kita dengar daripada Big Boss yang tunjuk aja. Adalah ilmu sikit-sikit. Nah, tak bawa masa, jom kita tengok. Okey. Pertama kita kena buka dulu. Sebab kita nak buang wayar ni, tak bakar wayar ni kan. Okey, yang buka dulu. Okey, buka dulu wayar tu. Buka dulu benda tak dia. Okey. Saya cabut dulu belakang. Ada tulis benda situ, E ke L ke N ke? L ada, N ada. Okey, cabut dulu. Siap inilah cara kerja nak jadi tangan Cik tadi. Benda-benda ilmu ada Cik guna, tapi guna kedua janah. Jangan cabut. Bila siapa boleh cabut orang wayar, jangan tu biar habis ku. Okey, wayar sini. Okey, setakat Cik belajar color brown tu, color koko tu wayar hidup. Biru wayar neutral, putih tu wayar bumi. Biasanya kalau wayar bumi color hijau, dapur kuning. Kalau wayar hidup koko ataupun merah biasanya lah. Wayar neutral biru ke benda seri dah ingat. Hitam boleh kok kalau neutral. Okey lah, kita sambung. Buang kat pelak. Okey, lepas ada kita buka belakang tadi, kita nak buang sikit wayar depan sebab nak ambil balik tembaga sikit. Sebab ni kulit wayar tu penebak sebenarnya tak mui aliran elektrik lah. Kena di tempat lain ke, kena ke sendiri ke. Tu kira jangan nak buang wayar tak berguna sikit ni. Okey.
Okey, dah siap. Dia buang depan mucung di sikit pang sebab nak ikat di skru dalam plug tu. Apa ni? Biasanya cik bakar lighter je masa sihat lalu, cucuk api je, cekik je, cabut lah. Ni jangan ada nak molek jari, kita suruh pakai pisau lah, senang. Okey lah. Okey, sekarang ni wayar hijau, wayar bumi. Ditulis E. Masuk kat E. Mana wayar bumi? Hijau. Masuk sini je. Masa gitu full after span. Jangan ketak tak? Ketak lah. Sesedap rasa. Ketak. Okay. Lepas tu N. Neutral. Neutral biru. Wayar hidup, wayar light L. Tengok, kau panjang tak? Panjang lipat sikit. Itu. Okey, dah siap. Okey, kita tutup lah. Tutup lah tu. Okey, selesai dah untuk alik ni. Alik plug. Kita nak buat alik kepala plug pula. Macam biasa, wayar hijau, bumi, koko, hidup, hijau neutral. Okey, yang pasang. Okey, dah siap. Senang ya? Boleh lah. Senang kalau kita tahu basic je. Kalau dia Jerman. Sorry. Sekali kita test. Okey. Sekarang ni nak test. Mulai tak? Bismillahirrahmanirrahim. Mari alik ni dulu.
Susu. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Alhamdulillah. Okey. Nombor 2 pula. Alhamdulillah. Okey. Yang ketiga pula. Okey, masuk. Masuk gelas. Okey, alhamdulillah. Semua jadi. Mana ya? Kata-kata semangat. Kata-kata sikit. Suka tak? Suka. Sebab dapat ilmu baru kan. Sebab kita pernah pun buat sendiri kan. Itu sebenarnya ajar cara tukar komputer. Ni ajar buat wayar pula. Okay lah. Nanti ada cukup sepanah kita buat motosikal pula. Janah motorsport. Okey lah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita tengah road to 1k subscribe. Bantu kami dengan butang subscribe tu, tekan Dah share banyak-banyak. Okey. Assalamualaikum.